Itu bagi tahu yang apa ni sekarang ni dia bukan nak pisah dah, dia nak bunuh. Dia nak bunuh dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Bertemu lagi korang dalam channel Seram, nombor 1 seram di Malaysia. Mantap. Okay guys, so Alhamdulillah kita hari ni dalam episod baru bersama tetamu yang baru. Cuma kali ni kalau kau nampak dalam lewat ni, kita tak tunjuk muka. Okay, bermaksud cerita ni berat. Cerita ni berat kan? Kalau dia tak berat, dia tunjuk muka. Cerita ni berat geng. Jadi kalau pasti kau tertanya-tanya cerita apa kali ni. Tapi sebelum tu macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada social media Facebook, TikTok, Instagram, boleh follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang juga yang mana rasa nak berkongsi cerita di platform Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp yang kami dah sediakan di bawah dan bagi tahu korang cerita seram yang kau nak kongsi dengan Santai Chill. Seperti biasa, sebelum kita mulakan podcast, kita mengucaplah 9 kali supaya kita tidak berada dalam kesyirikan dan kesesatan. Okay, baik. So hari ni adalah tetamu yang kata jauh lah. Tak adalah jauh, dekat juga. Boleh lah dia katakan jarak. Luar Melaka lah. Luar Melaka. Okay, jadi yalah, datang jauh, dia mesti cerita ni tak kosong pis. Ada benda yang nak disampaikan. Betul. Di sebalik cerita. Betul kan? Mungkin dah lama mendam dan sebagainya kan. Jadi sebelum kita dengar cerita, kita nak ucapkan terima kasih kepada korang yang mana dah beli baju Santai Chill. Kita buka second batch wis atas desakan kan, dan serangan-serangan soalan untuk nak beli lagi baju ni. Tak apalah, kita bagi lagi 30 pieces. Tak ada lebih-lebih, tak ada kurang. Itulah dia. Yang mana cepat lah. Yang mana cepat dia dapat. Yang lambat ataupun sampai je tarikh 19 Disember, yang mana ada itu je, kita takkan KIV ke depan lagi. Sebab yalah, nanti yang sebelum ni kan rasa tak special pula. Cuma harga ada beza sikit. Oh, yang lambat ada beza sikit lah. Ya, sebab yang hari tu agak special kan, kita bagi special price. Yang ni kita kena naik sikit lah, normal price. Normal price. Okay, tapi masih mampu milik. Okay, boleh bertanya terus dekat Brado Print, dan ataupun link jualan kita akan letak semula di bawah. Okay, jadi kita sedia maklum, waktu kita shoot ni bis, waktu ni adalah waktu yang cuaca tak berapa nak okey. Betul. Okay, banyak negeri yang terlibat banjir. Semalam kau kan? Pisang aku seorang. Tapi tak apa, ramai yang bertanya. Aku confirm ramai yang bertanya mana habis kan. Tapi yelah, kali ni dah ada balik. Kalau tak, auranya tak sama. Betul. Okay, baik. So hari ni kita bersama siapa bis? So hari ni kita minta dia perkenalkan diri dulu. Boleh tak minta perkenalkan diri dulu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Faiz. Boleh panggil saya Faiz. Dan sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Santai Chill, Hafiz dan Syuk, dah jemput saya untuk hadir ke studio ni lah. Selalunya kita tengok dekat YouTube je. Dan Alhamdulillah saya dah sampai ke studio Chill. Alhamdulillah. Dan kita pun nak terima kasih juga Kak Faiz kerana dia sudi datang. Nak berkongsi bukan satu benda yang mudah. Mesti banyak benda yang nak cerita hari ni kan? Dan mesti fikir banyak kali nak bercerita, minta izin pihak keluarga dan sebagainya. Betul. Okay, dan tanda terima kasih kita hadiahkan t-shirt. Betul. Walaupun tak tunjuk muka, kita bagi t-shirt. Ya, betul. Saya dapat t-shirt tu, terima kasih. Okay. Dan ada beberapa helai lagi. Jadi yang mana nak jadi caller datang segera, kerana kita punya stok tinggal sikit saja. Okay, baik Faiz. Datang dari jauh kan, datang ke sini mesti membawa banyak cerita. Jadi hari ni, cerita apa yang nak dikongsikan dengan Santai Chill?
Okay, sebelum tu saya nak cakap yang dia cerita ni agak berat lah juga untuk family saya. Dan Alhamdulillah saya dah minta izin dengan pihak family dan untuk share cerita ni sebagai ambil pengajaran lah. Saya boleh start cerita terus ke macam mana? Boleh, boleh cerita. Okay, kisah ni kalau ikutkan cerita pasal sihir yang terjadi dekat family saya, itu mak saya, yang mana kami sekeluarga dari bandar, dari KL. Dan ayah saya orang yang boleh kata berpelajaran tinggi lah, dan yang mana dia seorang yang intellectual, ataupun orang yang disiplin. Dan susah untuk kami tengok dia tu ada masalah ataupun runsing, muka dalam gelisah. Kita orang tak pernah nampak dia macam tu. Seorang yang independen lah. Yes, independen, dan dia orang yang berkejaya. Sama juga dengan mak saya, yang mana mungkin dalam family saya ini antara pengajaran yang mungkin family kami ambil lah, iaitu jangan terlalu mengejar harta. Okay. Baik. Tapi family bonding kami sangat rapat. Cuma mak ayah saya ni kuat bekerja dan kuat mencari rezeki lah orang kata kan. Okay, faham. Bila mereka dalam keadaan fasa dah makin warga emas macam tu, dan kami sekeluarga nekat untuk balik ke kampung untuk menetap sampai hari tua lah kat kampung. Dan kami balik ke kampung, mungkin saya tak boleh nak bagi tahu kampung mana dan negeri mana. Dan masa kami balik kampung tu, boleh kata saya umur darjah 6. So kami balik ke kampung tu, dan kami buat rumah. Kami duduk kat sana lah selama mungkin dari dah 2 tahun macam tu. So masuk saya tingkatan 1 ataupun 2, saya masuk asrama. Dan saya kami ada 10 orang adik-beradik, dan saya anak yang ke-5. Dan atas saya tu, masa tu ada orang semua belajar ke luar negara, luar negara lah, jauh, bukan kat Malaysia. So mak ayah saya ni memang pentingkan education. So dorang, kalau anak-anak dorang tengah study ke apa, fokus study je. Duit jangan risau, apa semua jangan risau, fokus study je. Jangan fikir masalah apa-apa. Adik-beradik 10 orang? Adik-beradik 10 orang. Okay. Sampai kat kampung, masa tu ayah saya masih lagi bekerja di KL untuk settlekan apa yang patut. Dan mak saya dengan kami berada di kampung. So dalam tempoh 2 tahun kami nak bina kehidupan yang barulah kat kampung tu, mak saya ni seorang yang opportunist. Dia akan buat apa je, segala bisnes yang ada. Nampak peluang ambil. Nampak peluang je ambil. Okay. Dekat kampung tu kami bina satu buah rumah yang agak mewah dan besar lah antara dalam kampung tu. Which is kampung saya ni macam kampung yang memang betul-betul kampung, yang mana kalau ada majlis ataupun musibah yang berlaku kat kampung tu, dorang ada satu macam pondok yang bunyi dong dong dong. Lama lah. Masih lagi ada benda tu. Internet tak ada sangat. Macam tu kampung tu. Lepas tu masih lagi ada certain buah rumah yang pakai lampu api-api apa macam lilin ke macam tu lah, pelita-pelita. Maksudnya tak adalah terlalu moden, tapi sekarang mungkin dah okey lah. Ni cerita ni sebab masa tu saya kecil lagi kan. Okey. Mak saya buat bisnes kat situ, antaranya adalah kedai makan, pusat tuition dan juga satu komuniti kuih bahulu untuk komuniti orang kampung. So buat je bahulu tu, dan nak jual kat mana jual lah. Kita buat je ni. Dan pusat komuniti tu atas tanah atuk saya lah, atuk belah mak saya, yang mana bukan mak saya punya. Lepas tu dalam tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun macam tu, family kita orang dan ekonomi kita orang masa tu sangat, orang kata apa, mewah lah. Yang mana kalau ada orang susah dekat sekeliling tu, kita bantu, kita tolong sebagainya. Dan kejadian ni berlaku selepas ada kawan baik mak saya yang bekerja dekat komuniti bahulu tu. Dia seorang kata manager lah, mak saya letak dia sebagai manager yang uruskan komuniti tu lah. Dan dia terlalu rapat dengan mak saya lah. Dan setahun sebelum ayah saya akan balik ke kampung, dah settle semua urusan di KL, dia balik kampung. Dia jumpa dengan perempuan manager ni lah.
Mungkin saya letak dia nama Wati lah kot. Wati. Wati. Okay. Kesian nama Wati tu. Okay. Okay. So Wati ni mungkin dia rasa yang dia suka kat ayah saya. Yang dia ingat kami ni memang terlalu kaya. Tapi kami ni tak adalah yang kaya yang macam kaya. Cuma kami hidup mewah. Kami hidup mewah lah. Senang lah. Senang. Dan rumah kami tu ada satu pokok besar tau. Pokok besar tu bukan pokok kita orang tanam, memang pokok tu asal kat situ. Okay. Macam saya cakap, adik-adik atas saya semua study luar negara. Dan masa tu boleh kata saya yang sulung lah. Dan saya sekolah asrama penuh. Bila setiap minggu saya balik, ketika ni ayah saya dah balik menetap di kampung lah. Dan ketika setiap minggu saya balik tu, saya nampak hubungan mak ayah saya ni macam makin renggang. Asyik nak bergaduh. Saya jadi macam terfikir, kenapa benda ni berlaku kan? Sebab saya tak pernah hadapi benda tu pun. Situation tu kita orang tak pernah tengok. Ketika tu saya memang selalu salahkan ayah saya lah. Saya fikir ayah saya yang start pergaduhan ni, dia yang bermasalah dan sebagainya. Dan ayah saya tak cerita pun kat kami. Sebab ayah saya mungkin fikir ayah saya ni seorang yang dia kalau boleh anak-anak jangan risau. Jangan masuk campur. Jangan masuk campur. Ayah boleh buat. Ayah akan tolong. Ayah akan settlekan. So saya kalau boleh ceritalah dekat saya, sebabnya saya nak tahu apa yang jadi. Mak saya makin kelakuan pelik, yang mana dia selalu fokus dekat kerja dia, balik lewat malam. Dan saya nampak muka yang saya risau, gelisah dan macam tak tentu arah. So jadi macam kenapa dengan ayah ni kan. So saya ada adik saya yang gap dalam 2 tahun 3 tahun macam tu. Saya selalu akan berhubungan dia lah untuk tanya situation family macam mana. Dan masa tu saya pakai phone Nokia 360 kot. Macam tu lah. Okay. Tak ada WhatsApp yang kita tengok baca macam tu je kan. SMS lah. Kejadian ni berlaku bila satu hari tu saya balik daripada asrama. Saya nampak diorang bergaduh, yang mana mak saya keluarkan pisau. Keluarkan pisau macam nak bunuh ayah saya lah. Dan saya kata tenang. Masa tu adik-adik saya yang kecil semua dalam bilik main game kat PC dan sebagainya lah. So saya nampak, saya tanya ayah saya, Kenapa? Lepas tu mak saya menceritakan yang ayah saya yang bermasalah lah. Lepas tu saya sampaikan, saya keluar perkataan, kalau dah tak sayang cerai je lah. Alamak. Saya keluarkan perkataan tu. Stres kot. Dan saya nampak muka ayah saya tengok saya dalam keadaan sedih. Dan saya masa tu terfikir yang siapa yang salah ni? Apa jadi ni kan? Dan dalam masa situasi macam tu juga, saya dengan adik-adik saya tanya adik saya lah, jadi apa sebelum ni, apa dan sebagainya. Adik saya kata diorang selalu kerap gaduh. Lepas tu mak dengan ayah selalu keluar malam, tak balik, tak ada orang jaga kat rumah. Saya kata, habis tu siapa yang jaga makan semua kan? Adik saya lah, adik perempuan saya tu. Saya kata, sampai macam tu. Lepas tu adalah benda-benda misteri yang berlaku dekat adik-adik saya lah. Macam malam-malam dorang kena ganggu, pintu diketuk, shilling terhempap something, macam benda yang berat jatuh, boom, atas shilling tu. So adik saya ni, bila dia kerap benda tu berlaku kat dia, saya perasan dia ni ada something yang macam kelainan tau. Dia bukannya hijab terbuka ke ataupun cuma dia ada insting yang mana dia akan panggil Faiz, tak sedap hatilah kat sini. Tak sedap hatilah kat area sini. Dia akan pergi kat dapur je, Faiz tak sedap lah kat sini. So dia asyik cakap benda tu. Saya tak faham. Saya kata tak sedap apa. Lepas tu dia kata, entahlah, rasa gelap, rasa malap, rasa lemas je. Dekat dalam rumah tu rasa lemas je. Lepas tu dia kata, tak boleh jadi lah macam ni. So masa saya dekat asrama tu, saya ada tanya beberapa ustaz saya dan kawan-kawan saya lah, berlaku macam ni dalam situasi rumah kami. Lepas tu ada ustaz sekolah saya tu, dia macam dia warden. Dia kata cuba pasang surah Al-Baqarah macam tu lah dalam rumah, ataupun mengaji macam tu lah. Balik cuti minggu, saya tak mengaji, saya pasang dekat PC lah kan. Saya pasang PC Al-Baqarah tu. Mula-mula ayah saya dekat ruang tamu dan mak saya kat dalam bilik lah. Tiba-tiba mak saya jadi orang yang panas baran, yang teruk. Tiba-tiba dia pergi serang ayah saya. Apa tu? Dan ayah saya macam terkejut lah. Lepas tu dia terkejut dan dia cari satu isu yang kecil yang benda tu akan jadi besar. Dia gaduh. So saya pun tutup ayat Quran tu. Saya tutup ayat Quran surah Al-Baqarah tu. Dan saya kata, mak ayah tenang. Kenapa ni? Cuba bincang. Lepas tu ayah saya kata, ayah saya kata macam tak boleh bincang lah mak kau ni. Lepas tu ayah saya pun keluar.
Dan mak saya tiba-tiba makin slow makin reda. Dan keesokan hari masa tu saya nak kena masuk asrama. Dan saya pun on the way balik, on the way pergi ke asrama lah. Yang ni ayah hantar ke je ni? Tak, mak saya hantar. Mak hantar, okay. So masa tu memang saya fikir ayah saya yang jahat. Okay, faham. Saya memang fikir ayah saya yang jahat lah. Cerai je lah ayah saya. Sebab saya pernah nampak yang saya pernah tengok muka mak saya lebam-lebam macam tu tau. So saya fikir mak kena pukul ke, ayah pukul mak ke. Dan ada satu tahap sampai saya kata kalau asyik pukul macam ni, buat apa, baik cerai je kan. Lepas tu ayah saya kata kau tak faham. Dalam perjalanan saya ke asrama tu, ayah saya bawa kereta, mak saya bawa kereta. Tiba-tiba mak saya berhenti tengah jalan. Tak ada kereta sangat lah ketika tu. Dia berhenti tengah jalan. Dia jerit meracau lah. Lepas tu dia kata, keluar korang. Masa tu saya dengan adik saya yang perempuan tu lah. Korang berdua keluar. Aku benci korang. Lepas tu saya jadi macam, mak kenapa ni mak, kau benci sangat ke mak dekat kita orang semua kan. Lepas tu dia kata, ya aku benci. Lepas tu saya keluar lah, sebabnya saya nak hentikan dia punya meracau tu kan. Saya keluar. Saya tak keluar lagi, saya buka pintu. Lepas tu mak saya tiba-tiba tersentak dekat handle kereta tu. Dia sedar. Dia mengucap semua. Dia kata, Faiz, tutup pintu, selawat. Lepas tu saya pun tutup pintu tu. Tutup pintu, saya pun selawat lah kan. Mak saya tanya, mak kenapa mak? Mak tak sedap badan. Mak tak boleh bergerak. Macam tu. Berlaku dalam 15 minit macam tu. Saya kata, mak tenang, mak tarik nafas. Masa tu adik saya dah menangis lah kat belakang. Tiba-tiba ada seorang pakcik naik motor. Dia berhenti kat tepi. Dan mungkin orang anggap takkan tak berlaku lah. Tapi ni betul-betul berlaku. Okay. Yang mana pakcik itu datang, dia pakaian biasa je, pakaian macam orang baru lepas balik surau. Dan masa tu pun nak dekat asar. Sebabnya saya punya asrama tu kan kena masuk before pukul 7 kan. Pukul 7, okay. So pakcik tu datang. Pakcik tu cakap dalam logat negeri tu lah. Dia kata, kenapa dengan mak semua kan. Lepas tu saya kata, saya tak tahu mak saya meracau. Dia kata, bawa kereta pergi rumah. Dia panggil dia Walid, pergi rumah Walid. Saya tengah tempat masa tu. Macam mana nak bawa kereta? Saya bawa juga kereta tu. Okay. Saya boleh je bawa kereta. Orang kata lelaki boleh je bawa kereta. Cuma kita tak ada lesen kan. Okay. So saya bawa kereta tu masuk dalam perkampungan. Ada perkampungan tu lah. Dia tak adalah macam kampung. Dia macam biasa je. Pokok getah. Lepas tu saya tak fikir apa dah masa tu. Saya fikir saya nak bawa kereta sampai kat rumah pakcik tu. So saya sampai rumah pakcik tu. Pakcik tu kata, bawa mak keluar. Lepas tu saya pun bawa mak saya keluar. Masa tu saya rasa saya macam bawa something yang berat. Sampai saya seret mak saya. Ya? Saya seret mak saya, mak jom lah mak. So masa tu saya nangis lah. Sampai kat rumah tu, saya berjaya bawa mak saya sampai kat ruang tamu. Mak saya dah macam meracau lah. Dia meracau yang macam duduk tekap macam ni. Dia tengok Walid tu, dia marah. Dia kata, dia macam meracau cakap, aku nak bunuh dia lah. Macam tu lah. Nak bunuh. Lepas tu saya terfikir, kenapa nak bunuh ayah saya semua kan. Tiba-tiba dalam situation tu, Walid tu dia baca ayat Quran. Dan dia ada satu serban, saya panggil Widad. Dia pukul belakang mak saya lah. Mak saya macam tepis macam tu sambil dia baca ayat Quran. Masa tu saya berdoa, yang saya cakap dekat Allah, ya Allah Tuhanku, kau tunjukkanlah kebenaran kat aku. Aku tak tahu ni apa jadi dekat family aku. Aku nak tahu apa yang jadi antara mak ayah aku. Siapa salah, siapa yang betul, apa yang jadi. Mungkin masa tu Allah nak mengabulkan doa saya. Sekilas saya berkelip-kelip mata tu, saya nampak something figure yang hitam berbulu, macam dia pakaian askar yang menyelinap masa nak sniper tu. Komando, baju komando. Baju tu tapi warna hitam. Dia berdiri atas kepala mak saya. Dia tak tinggi tau, dia pendek je tapi besar. Saya macam Allah Akbar. Saya shaking, terkejut lah macam ke belakang. Ustazah tu, Umi tu, saya panggil dia Umi lah, isteri Walid tu. Dia Walid tu cakap macam ni kat Umi tu, Umi tu bagi dia air. Lepas tu bawa dia pergi dekat dapur tu. Dia macam ada ark tau, macam ark tu. Saya boleh nampak mak saya tengah merawat, tapi saya duduk kat dapur tu lah.
minum air tu. Tenangkan diri. Umi tu kata, Umi tu cakap slow je. Umi tu cakap sabar. Nanti Walid settle, nanti Walid settle macam tu. Adik saya menangis macam tu. Tapi saya masih lagi nampak. Saya kata, Umi, apa benda tu? Dia kata, tak ada tu, tak ada apa-apa. Kamu tak nampak. Saya kata, saya nampak Umi. Saya pejam mata macam tu. Dalam 2-3 kali Walid tu tengah baca something, dia pukul. Kali ketiga ke empat macam tu saya klip, benda tu terus berada dekat bahu mak saya. Dia mendakap. Masa mak saya benda tu atas kepala mak saya tu, dia one off sedar tak sedar tau. Macam ustaz tu, Walid tu baca something, dia pun relax sekejap. Dia kata penat, pening kepala, sakit kepala. Dia tengok saya, dia kata Faiz, mak sayang macam tu, cakap macam tu. Lepas tu saya macam mak macam tu kan. Umi tu kata sabar. Lepas tu tiba-tiba jadi lagi. Dia jadi marah lagi. Jadi dia macam racau lah. Kadang-kadang bahasa yang dia sebut pun saya tak faham bahasa apa. Nak kata Thailand pun tak Thailand, Siam tak Siam, saya tak tahu bahasa apa. Lepas tu sampai dekat bahu mak saya tu, dia jadi macam mendongak ke depan lah. Macam benda tu berat sangat, dongak ke depan. Lepas tu dia nak angkat badan dia, penat. Dia jadi macam saya tak tahu dia menari ke ataupun dia nak tahan sakit ke apa. Tapi saya nampak yang mak saya tengah sakit. Lepas tu ustaz tu baca lagi. Sampailah benda tu dekat tangan belah kiri. Tapi dia tak lepaskan tangan mak saya lah. Dan masa tu mak saya dah separuh sedar, tapi mak saya menyengok macam ni. Badan dia macam kena tarik macam ni. Lepas tu Walid tu cakap, tak settle lagi ni, tapi kita berhenti dulu solat maghrib sebagainya lah. Oh, dah nak sampai maghrib lah. Masa tu lama, dalam 2 jam macam tu. Dari asar. Okay. Lepas tu dalam masa berubat tu, of course lah saya call ayah saya lah kan. Saya call ayah saya, mula-mula dapat tak dapat. Dan bila dapat, ayah saya kata kat mana. Saya tak tahu kat mana. Saya kata dekat rumah Walid ada, dekat selekor ni. Ayah datanglah. Lepas tu saya kata, ayah tak tahu kat mana ni. Lepas tu saya pun tak tahu nak share location ke macam mana. Dulu mana ada. Dulu tak ada. Saya pula manalah tahu, saya tak tahu tempat tu. Lepas tu ayah saya kata, selekor mana. Okey, tak apa, ayah cuba datang. Lepas tu ayah saya on the way nak datang tu, saya dapat berita dia accident. Allah. Okay. Dia accident, so dia tak dapat nak datang lah. And then teruk lah masa tu. It's okay. Astagfirullah. Saya macam ayah saya dapat sempat call. Ayah saya kata alhamdulillah tak accident teruk, tapi motor masa tu rantai tercabut dan sebagainya lah. Ayah saya masa tu saya first dengar yang ayah saya macam, dia kata dia gagal nak lindung family kita sebagainya. Saya berkata, ayah, apa jadi ni? Tak apa, nanti ayah cerita. Dia cakap macam tu. So saya pun saya pun teruskan tengok perubatan tu lah. Dan masa mak saya dah separuh sedar, mak saya minta maaf kat saya. Dia kata minta maaf mak, salah mak macam tu. Saya jadi macam tertanya lagi, apa jadi. Walid tu kata tak apa, Walid hantar balik rumah lah. Tak settle lagi benda tu, tapi kita sambung dekat rumah saya lah. Sebab ayah saya accident, saya kata, Walid, kita balik. Sebab ayah saya accident sebenarnya. On the way balik tu, saya jumpa lah ayah saya kat tepi jalan dengan motornya rosak tu. Tak ada orang tolong ke masa tu? Tak ada orang tolong. So saya masih lagi drive kereta tu. Okay. Separuh jalan tu, dan ayah saya sambung drive lah. Lepas tu sampai kat rumah, jarak rumah Walid tu dengan kita orang tu tak adalah jauh. 20 km macam tu. 20 km, 25 km jauh ke? Tak jauh saya Kalau saya jauh lah 20. Mungkin jalan tu straight macam tu dekat kampung tu. Dan Walid tu lah yang banyak tolong kita orang lah. Saya pun rasa kadang-kadang saya rasa macam, ya Allah nak hantar bantuan tu kan. Sampai dekat rumah, bila sampai kat rumah tu lagi kuat mak saya ni. Mak saya meracau. Mak saya dah cekik ayah saya lah, semualah. Lepas tu Walid tu pun sambung berubat. Dan dapat lepas lah benda tu. Benda tu lepas dekat maksudnya benda hitam tu lepas daripada tangan mak saya. Masa tu nampak lagi lah? Saya nampak lagi. Still tak hilang still tak hilang. Dan saya cakap kat ayah saya, ayah nampak tak tu?
Lepas tu saya kata tak nampak. Tapi ayah tahu. Ayah percaya kau. Ayah apa jadi ni ya. Tak apa nanti ayah cerita. Kita tenangkan mak dulu. So berubat mak saya tu. Dia dah lepas je daripada tu, saya nampak dia terus lari tau. Lari keluar pintu rumah. Tapi dia tak buka pintu, dia tembus. Bila dia dah tembus tu, saya kata ayah dah tak ada, Wali dah tak ada. Dan saya cakap alhamdulillah kan. Lepas tu dia baca, dia tenangkan mak saya macam baring tak sedarkan diri macam tu. Macam dia menyawa tapi mungkin dia tidur ke apa. Tapi Walid tu tutup muka dia dengan widat hijau tu. Saya tak tahu apa benda tu lah kan. Walid tu pun cerita dekat ayah saya, dia kena buatan orang, yang mana mula-mula dia nak buat dia hantar sihir pemisah. Yang mana dia nak suruh ayah saya yang jadi panas baran tu. Tapi mungkin ayah saya ni orang yang positif. So ayah saya kuat. So tak jadi. Dan sebenarnya orang yang buat tu selalu datang rumah kita orang. Dan ayah saya memang syak dia yang menjadi satu punca yang jadi pecah belah ni lah. Dan ayah saya selalu fikir, oh dia ni tak boleh pakai ni, tak boleh rapat ni. Dan kebanyakannya dorang bergaduh suami isteri ni sebabnya dia bincang supaya keluarkan perempuan ni lah. Jangan terlalu dekat dengan family kita orang. Tapi mak saya jadi marah. Rupanya perempuan yang buat tu, Wati tu, dulu yang dia suka kat ayah saya, sekarang ni dia dah tak suka. Tapi dia nak semua harta-harta duit-duit tu. So masa kejadian yang berlaku dalam kereta yang mak saya meracau tu, Walid tu cakap ada apa dalam kereta. Saya kata tak ada apa-apa, saya nak pergi asrama kan. Cuba tengok dalam kereta. So bila saya tengok dalam kereta tu, saya check, mak saya ada simpan duit dalam 30,000 macam tu dalam bekas aiskrim. Bekas aiskrim buruk tau. Yang mana sebenarnya masa tu dia on the way, sebenarnya dia tengah cuba untuk kontrol mak saya, bawa kereta pergi dekat orang ni dan bagi duit tu. Wati tu lah. Wati tu. So kiranya tak berjaya lah, duit tu tak diberi lah. Dan bila mak saya tengah baring masa tu, dan Walid tu bagi tahu yang sekarang ni dia bukan nak pisah dah, dia nak bunuh. Dia nak bunuh dua-dua. Mati teruslah macam tu lah dia kata. Sebabnya sebenarnya ayah saya pernah confront Wati ni, yang mana kalau dia ada hantar apa-apa, ambil lah balik, pulangkanlah macam tu. Ayah saya ni dia settle seorang-seorang tau. Dia tak pernah nak bagi tahu kita orang dan sebagainya. Bila masa tu saya tengok ayah saya ni seorang yang lemah. Maksudnya ayah saya sangat lemah masa tu. Saya nampak dia macam dah perlukan bantuan lah. So dia cerita kat kita orang. Dia cerita kat saya. Dan saya kata, ayah, apa kata cerita kat adik-adik lain juga, abang-abang saya yang lain lah. Lepas tu ayah saya kata, jangan cerita kat dorang, biar dorang habis study dulu. Lepas tu saya jadi macam fikir tak adil juga lah, sebab saya pun nak study kan. Tapi masa tu saya rasa ayah saya memerlukan saya lah. Tak apalah aku korban. Saya fikir macam tak apalah, aku korban lah. So bukanlah korban pun, saya duduk sama-sama dengan ayah saya lah kan. Dan masa Walid tu tengok ayah saya, dia kata badan ayah saya tu banyak bulu. Alah macam faham. Kat buluh tu ada miang-miang, kat buluh tu ada miang yang tajam-tajam tu. Yang tajam tu banyak gila. So kiranya orang tu hantar sembuh-sembuh, benda-benda macam tu lah. So dia panggil ayah saya duduk kat depan, dia libas dengan widat dia tu lah kan. So buang. Tapi ayah saya tak adalah meracau ke jadi orang lain yang tolong buang ke apa. Walid tu kata buang dekat bahu, buang dekat kaki, buang dekat tengkuk semua kan. So ayah saya buat je lah. Ayah saya buat buang. Lepas tu Walid tu kata ada masih lagi melekat tapi tak apa, kita slow-slow lah kan. Walid tu pun tak ada lah dia bagi tahu siapa yang buat ke apa, dia tak bagi tahu pun. Dan ayah saya pun tak tanya pun siapa yang buat ke apa, sebab ayah saya dah tahu dah. Aku dah syak ni siapa. Dialog tu sama ada tanya siapa ke tak ada. Walid tu just berubat je.
So Walid tu balik macam rumah dia macam biasa. Dia kata sambung nanti. Malam tu saya tanya ayah saya lah, ayah okey ke, macam mana accident tadi kan. So ayah saya cerita masa dia on the way nak pergi tu, waktu tu malam kan, pukul 7:30 macam tu, naik motor, dia toleh ke side mirror. Dia nampak yang benda yang saya nampak berbulu tu, dia tak nampak bulu dah, dia nampak hitam je lah, tapi mata merah. So dia terkejut. So dia pun break. Bila dia break tu, rantai putus, rantai tercabut macam mana. So masa tu lah dia accident. Saya pun cakap lah, ayah, benda tu lah yang Faiz nampak semua kan. Lepas tu ayah saya macam tak terkejut. Dia kata dia tak terkejut pun. Dia kata mungkin betul. So start situlah ayah saya nampak yang, oh, bukan ayah aku yang salah lah dan bukan mak aku yang salah juga, ada benda lain. So start pada situ saya kata, ayah ceritalah dekat saya, at least kalau ada benda yang saya boleh tolong kan. So barulah saya nampak yang ayah saya ni kuat macam mana pun, lelaki kuat macam mana pun, dia perlukan bantuan kan. No, first time saya tengok ayah saya nangis, peluk. Dia kata ayah dah penat, ayah tak tahan, ayah tak larat. Lepas tu ini boleh kata flashback sikit lah. Saya pun start mula tanya ayah saya, benda ni berlaku macam mana. Dia kata masa saya sekolah asrama tu, perempuan ni, Wati ni, dia selalu kerap datang rumah tau. Kerap datang rumah, yang mana dia kata dia nak tidur sini lah, tumpang tidur kejap lah, macam tu. Sebab tu ayah saya tak duduk rumah tu. Okay. Ayah saya keluar. Ayah saya duduk dekat, kita orang banyak ada beberapa bisnes lain, so duduk kat kedai tu, duduk kat kedai ni. Sebabnya ada Wati tu. Dan adik saya punya POV pula, dia kata, sebab saya teringat bila adik saya kata tak sedap lah kat sini, tak sedap lah dekat sini. So saya kata kat ayah saya, ayah, adik ada pernah cakap dekat dapur tu dia tak sedap. So malam tu kita orang macam jadi explorer. Yang mana kita orang pusing satu rumah tu, mencari apa benda yang dia hantar, apa benda yang dia letak. Kita orang tak tahu masa tu. Kita orang pergi dekat dapur, kita orang pergi kat tandas, kita orang pergi kat bilik tidur mak saya dan sebagainya. Tak jumpa apa benda, tak ada apa-apa. Tapi adik saya ni, dia ikut sekali yang kita orang. Masa tu kita orang bertiga. Tapi adik saya kalau lalu dekat setiap bucu rumah kita orang, dia kata, ayah tak sedap lah kat sini, tak sedap, rasa lemas, rasa tak boleh nak bernafas, macam tu dia kata. So ayah saya macam, tak boleh lah, rumah ni tak boleh lah. 2-3 hari lepas tu panggil Walid tu datang balik lah. Walid tu pun tengok rumah. Tiba-tiba dekat setiap bucu rumah tu, Walid dapat kesan ada batu buat rumah tu. Batu-batu kecil tu, batu putih tu dekat setiap bucu rumah, dekat atas siling. Tak tahu macam mana dia letak ke apa. Betul. Setiap bucu rumah kita orang tu, contoh kalau rumah petak, setiap bucu tu ada batu tu, tiga. So Walid tu kata ambil buang. Bukanlah buang, dia suruh bagi Walid tu lah. Lepas tu ayah saya panjat lah, naik siling tu, ambil batu-batu tu. Batu tu panas. Ayah saya kata, ayah saya fikir masa tu, mungkin siling zinc ke apa kan. Lepas tu bagi Walid tu tak dalam bag, ada bag dia lah. Lepas tu dia kata tak apa, ni Walid ambil. Itu antara benda yang kita orang jumpa yang mungkin asbab dia hantar-hantar lah. Dan satu lagi, dekat sebelah rumah kita orang tu ada pokok pisang. Okay. Dan yang ni Walid tu tak cakap pun, suruh check kat situ. Tapi ayah saya rasa macam ayah saya ni jadi setiap hari akan check rumah. Kalau ada kemungkinan benda-benda yang janggal ataupun ni aku tak letak ni, tapi kenapa ada macam tu. So dekat pokok pisang tu, dekat jantung pisang tu ada paku. Ayah saya kata, mustahil lah anak-anak aku yang letak ke apa kan. So dia tak cabut paku tu, tapi dia cabut jantung pisang tu. Okay. So dia pukul Walid tu. Walid tu kata, bawa sini.
So dia pun bawa. Mungkin Walid tu terlepas ke apa, kita tak tahulah kan. Tapi memang betul Walid tu kata okay, dia tanam kat situ, dia paku kat situ. Benda tu macam CCTV, yang mana dia akan tengok apa ni, ni lah. Dia kata benda tu yang paling besar. Dia kata macam besar rumah. Dia yang menyelubungi rumah tu jadi gelap. Walid tu cakap lah. Lepas tu patutlah saya pun kadang-kadang kalau balik rumah tu malap je, walaupun rumah tu dah kira mewah dah tu. Lampu dengan lampunya dengan apa, tapi buka lampu pun saya selalu rasa malap. Rasa macam malapnya, gelapnya. Masih lagi adik-adik saya yang sulung-sulung ni semua tak tahu. Dan saya lah yang antara yang kena hadap benda ni. Saya banyak cuti lah daripada sekolah. Sebab saya selalu fikir tak boleh ni, aku takkan bagi diorang cerai. Aku takkan bagi diorang bergaduh lagi. So aku nak balik. So saya bagi tahu warden saya, dan saya cerita apa yang jadilah. Dan warden saya faham je. Warden saya kata kita apalah. Dan sebab saya pun antara boleh kata student harapan jugalah kat sekolah tu. So dia kata mungkin okay tak apalah, Baliklah. Bila saya balik, ada satu hari tu, masa ni mak saya dah ni tau. Dia dah pergi berubat dengan Walid tu. Makin lama dia dah okay, dia dah macam normal. Dia dah macam makin ceria, back to normal lah. Macam dia kata abang, dia minta maaf dengan ayah saya semua kan. Dia kata macam mana nak buat ni semua. And then tapi masa tu mak dah tahu belum puncanya siapa? Okay, masa tu saya tak cerita habis lagi dah ni. Dalam tempoh mak saya berubat tu, makin lama tu mak saya dah makin sedar. Ayah saya bagi tahulah pasal benda ni kat mak saya, yang kita kena ni. Dan mak saya macam tak sangka lah. Dulu kalau kita cerita benda ni, mak saya kata mak saya akan jadi orang yang pemarah tau. Kau nak tuduh ni lah, tak ada, ini masalah kau lah, salah kau lah. Dia salahkan ayah saya. Tapi bila kali ni, bila ayah saya cerita benda tu, dia terima. Dia macam Allah Akbar, pernah jadi macam tu kan. Kita mak ayah saya dah buat keputusan untuk keluarkan Wati tu lah daripada tempat kerja tu. Dan Wati tu jadi makin orang yang macam marah lah. So dia keep hantar. Tapi Walid ni sentiasa bersihkan kan. So ada satu hari tu dia hantar beruk. Macam beruk, saya tak tahulah beruk. Tapi mak saya kata mak saya nampak memang betul-betul beruk. Bukan beruk yang pelik-pelik, macam beruk betul. Yang mana mak saya tengah solat masa tu. Nak solat. Bila mak saya nak angkat takbir tu, dia kata tak boleh. Dia kata Allah macam tu, dia tak boleh nak angkat takbir tau. Saya dengan ayah saya masa tu kat luar, ruang tamu. Ayah saya macam kata, apa jadi kat mak ni? Bunyi lain dalam bilik tu tau. Ayah saya dengan mak saya, saya dengan ayah saya kata, ayah pergi tengok. Lepas tu ayah saya ni macam penakut jugalah kan. So dia kata, jom pergi tengok kan. So masa kita orang tengok tu, mak saya dah macam ni dah, nak angkat takbir. Tapi kita orang nampak dia punya kain apa ni namanya, telekung dia tu kena tarik ke depan. Nampak yang macam benda tarik. So dia nak angkat takbir tu tak boleh. Saya of course lah, budak-budak masa tu kata 4 pun saya macam jerit lah kan. Mak saya jerit macam tu. Masa tu saya tak nampak pun beruk tu. Lepas tu ayah saya pun pergilah nak sentuh mak saya tu. Ayah saya sentuh je, mak saya dah macam terpelanting. Macam bila orang tarik lah, orang lepas. So dia nak jatuh ke belakang kan. Mak saya baring je kat ayah saya. Mak saya kata, keluar. Jom keluar. So mak saya keluar. Kita orang tutup pintu bilik tu. And then ayah saya kata, Kenapa? Ada beruk. So ayah saya kata, Allah Akbar, semua macam ni kan. Tengoklah dalam bilik tu, tak ada beruk tu. Beruk tu dah tak ada. Tapi itu apa yang mak saya nampak lah. Dan ada juga satu kejadian yang mana benda tu dia hantar lagi dekat mak saya. Dan mak saya jadi meracau. Masa tu tengah tunggu Walid tu datang. Mak saya meracau. Dan kita orang dekat rumah tu, kita orang sentiasa dekat PC tu. Dulu PC tu kita orang main game. Tapi dalam waktu setahun tu, PC tu kita orang sentiasa pasang Al-Quran. Running je Al-Quran tu. Mak saya masa dia kena hantar sekali lagi tu, dia meracau tau. Dia meracau, tapi bukan kali ni bukan nak macam nak bunuh ayah saya, bukan. Mak saya dapat lawan lah. Mak saya kata jangan kacau aku macam tu lah.
Lepas tu saya dengan ayah saya masa tu boleh fikir, jom ambil air semayang, ambil wuduk lah kan. Jomlah mak ambil air semayang. Lepas tu sambil kita bawa mak saya tu pergi ambil air semayang, mak saya tu macam tu lah. Dengan muka mak saya lebam-lebam. Dan selama ni baru saya tahu yang lebam tu bukan ayah saya yang pukul. Memang parut, tak tahulah. Walid tu kata dia hantar, dia membuatkan muka mak saya jadi buruk, jadi berkudis. Okey. Macam tu, berkudis, kulit dia jadi kering. Lepas tu kita orang bawa mak saya pergi nak ambil semayang tu. Mak saya dah jadi macam orang lain tu, macam suara kasar macam tu tau. Apa ni, saya cakap macam ni dekat mak saya. Masa tu mak saya nak ambil semayang, mak saya kata macam ni, aku lupa. Dia kata dia lupa ambil semayang macam mana. Okay. Tapi suara orang lain tau. Suara orang lain Macam lelaki. Aku lupa lah bodoh. Aku lupa. Cakap macam tu tau. Saya ingatkan benda tu lawak. Saya fikir masa tu lawak tau. Sebab saya fikir Mak janganlah buat lawak kan. Lepas tu dia kata, aku lupa lah bodoh. Cakap macam tu. Lepas tu saya kata, mengucap mak. Lepas tu mak saya tengok saya, muka dia dah lah masa tu buruk jugalah keadaan saya, macam kering dengan lebam-lebam dia kan. Lepas tu dia tengok saya, dia kata mengucap macam mana. So masa tu saya pun tak tahu mengucap macam mana. Terlupa terus. Saya jadi macam saya pun tengok ayah saya, ayah mengucap macam ni ya. So ayah saya macam Pun tak ingat tu. Semua jadi, kita orang jadi blank tau. Ini pengalaman kita orang lah. Kita orang jadi blank. Lepas tu adik saya yang perempuan tu datang, dia kata macam ni, jangan buat main-main boleh tak. Lepas tu dia yang cakap, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. So kita macam mak mengucap. Masa tu kita orang fikir benda tu dah keadaan lawak tau. So bila kita orang dah mengucap dan bagi mak saya ambil wuduk, dia pun dapat solat. Tapi dalam keadaan macam bang panggil Walid datang macam tu. Walid tu datang. Lepas tu Walid tu berubat semua. Dan saya dengan ayah saya macam borak lah kan. Ya ayah betul tak ingat ke yang tadi kan ayah main-main. Ya ayah memang betul-betul tak ingat. Ayah tak tahu, ayah jadi blank. So kita orang pun jadi blank kat masa tu. Saya tak tahu itu permainan syaitan ke ataupun benda tu yang benda tu ke apa kan. Tapi kita orang cakap lah, ayah cuba ayah mengucap balik, kita mengucap, okey boleh lah, kita orang tahu lah mengucap tu. Cuma dalam masa tu je, dalam keadaan tu. Itu antara pengalaman kita orang. Dan banyak lagi benda-benda yang jadi dalam tempoh setahun kita orang nak berubat tu. Contoh macam, itu antara kejatuhan ekonomi kita orang lah. Boleh kata dalam setahun tu bisnes-bisnes semua dah tutup. Yang mana kedai makan tu dia hantar something supaya kedai makan tu jadi orang tak nampak. Dan yang mana saya on the way nak pergi asrama penuh tu, sekolah saya akan nampak kedai mak saya tau, kedai makan tu. Ada satu masa tu saya tak nampak kedai tu. Saya macam dalam kadang-kadang saya naik bas ataupun ayah saya hantar. Tapi lepas pada berubat tu, ayah saya banyak tak hantar saya naik bas lah. So bila saya naik bas tu, saya fikir, aku dah lalu ke? Kenapa tak kedai tak buka ke? Lepas tu saya call ayah saya, ayah kedai tak buka ke? Buka. So saya tak bagi tahu lah, macam kedai tak nampak pun. Mungkin saya fikir, saya kata terlepas kot. Tapi kerap kali bila saya akan balik setiap minggu tau, bila saya lalu je, pintu tu tutup, grill tutup, semua tutup. Kedai makan lah. Lepas tu bila dah kita orang tak boleh nak bayar sewa dan staff dan lain kan. So saya kata tak apalah, kita tutup lah kedai makan tu. Lagipun dah tak boleh apa kan. Sebab kita orang panggil juga Walid pergi check kedai tu, yang mana memang betul ada tangkal kuning lah dekat depan pintu. Yang mana kita orang sebenarnya kebanyakannya ayah saya lah. Sebab bukan saya yang buang lah. Sebab saya pergi, kadang-kadang saya pergi sekolah semua kan. Ayah saya cerita, saya tanya kenapa ayah tutup ya. Ayah saya bagi tahulah, tak boleh bayar staff, tak boleh bayar ni. Lagipun dia asyik hantar lah Faiz, apa ni, benda-benda ni. Lepas tu adalah gambar-gambar. Dulu ayah saya pakai Samsung Corby lah. Okay. So dia tunjuklah gambar kuning, tangkal kuning, kadang-kadang tangkal hitam. Saya tak tahu apa benda. Dan ada satu benda yang ayah saya pernah tunjuk dekat kedai makan tu, baby. Dalam botol tu ada baby. Baby? Janin.
Wati tu keep hantar mimpi, hantar benda melalui mimpi dekat mak saya yang aku nak 30,000, aku nak 50,000, kau bagi aku. Kalau tak aku buat lagi, kalau tak aku buat lagi.